Steam iron bawah RM250. So ni review jujur untuk steam iron ni. Dia automatic tau. So kita tak payah nak adjust kita pakai material apa. Kita letak je atas kain tu, dia auto adjust sendiri temperature untuk material yang kita guna tu. Kalau terlupa ke kan, terletak iron ni lama-lama dekat atas ni, dia takkan terbakar sebab dia anti-burn guarantee. So nampak tak? Iron material cotton yang susah nak iron kan. Sangat senang, best je. Okay, nampak tak? Sangat senang nak iron. Lagi satu yang saya suka bila saya dah tukar kepada iron ni, dia punya tali panjang tau. So ni tali untuk plug dia dan yang ni tali untuk iron. Kalau iron yang biasa tu dia terus dekat plug kan, betul tak? Sebagai tukang jahit, saya suka tarik iron dan iron dekat atas meja. Korang yang menjahit ni mesti boleh relate kan. Kadang-kadang kita nak iron sikit je kat sini, macam tak payah nak susah-susah bawa pergi dekat iron board kan. So kita nak tarik iron kita. So dia sampai tau. Kalau iron yang lama tu dia tak sampai sebabnya dia terus ke plug. Yang kalau korang punya bajet macam saya, bajet bawah RM250 je, korang pakai yang ni. Okay, so far saya memang sangat puas hati, memang saya recommend sangat iron ni.